Nak resepi yang senang? Jadi hari ini kita akan buat resepi yang senang. Kita akan masak lala buttermilk. Sediakan 2 batang cabai, 3 biji halia dan tumbuk lumat. Kalau ada hand mixer, boleh hand mixer saja. Jadi bila siap, kita masuk terus ke dalam kuali yang dah masuk sekali dengan butter. Jadi kita kacau-kacau. Lepas tu kita akan masukkan 2 batang daun kari. Seterusnya masukkan setengah tin susu cayak dan gaulkan sebati. Step seterusnya untuk resepi lala buttermilk ni, kita akan masukkan 1 sudu besar susu cayak dan gaulkan sebati juga. Dan juga kita akan masukkan sedikit sahaja serbuk pati ayam. Seterusnya kita akan masukkan lebih kurang 1 mangkuk lala yang dicuci bersih. Akhir sekali masukkan sekeping cheese. Untuk cheese ni ikut hampa nak pakai cheese apa. Yang ni aku pakai cheddar cheese. Bila kuah dah menggelegak dan lala pun dah terbuka, hampa boleh angkat dan sedia untuk dihidang. Okey, lala buttermilk pun dah siap. Selamat mencuba dan selamat berpuasa.